Korang pernah tengok tak rancangan Bersamamu TV3? Cerita pasal orang susah yang hidup betul-betul struggle. Tapi ada satu benda yang aku perasan, setiap episod akan ada orang datang pakai baju kemas, hulu bantuan depan kamera. Yang peliknya, macam tahu-tahu je ada kamera nak datang hari tu. Masa aku kecil dulu, ayah aku memang wajibkan untuk aku adik-beradik tengok cerita Bersamamu ni. Bukan sebab hiburan, tapi sebab nak ajar kami erti rasa syukur. Dan ada satu episod yang sampai sekarang aku tak boleh lupa. Ada scene budak umur darjah 3 darjah 4 sebaya dengan aku waktu tu tengah makan siput babi sebagai lauk harian. Aku tengok TV masa tu terkedu mat, rasa nak nangis, tapi kena tahan lah sebab malu dengan adik-beradik. Kalau nak cakap orang susah ni malas, tak adil kot. Sebelum jatuh susah, ketua keluarga dia orang ni bukannya calang-calang orang, kerja bagus, ada yang buat bisnes, simpanan pun ratus ribu mat. Bila tengok pattern keluarga yang masuk Bersamamu ni, lebih kurang sama je, dan pattern ni berulang-ulang dan mungkin dah jadi pun dekat keluarga terdekat kita. Bila pencari nafkah utama keluarga tak boleh bekerja, boleh jadi sebab sakit, hilang upaya kekal ataupun meninggal, income keluarga tu pun terus putus. Kalau ada saving, bolehlah guna. Tu pun kalau cukup lah. Pada tahun 2024, Bank Negara Malaysia cakap 61% rakyat Malaysia tak ada simpanan langsung. Apatah lagi dana kecemasan. Walaupun income keluarga dah putus, rumah, kereta, bil tetap kena bayar bulan-bulan. Tu belum cerita lagi pasal nak makan hari-hari, belanja anak sekolah, yuran PIBG. Makin difikir, makin banyak. Soalan aku, apa rancangan kau kalau cerita keluarga susah ni tadi jadi dekat kau? Apa persediaan kau? Kalau ada duit saving, banyak manalah sangat. Hari-hari tarah, habis juga. Kau pernah dengar tak plan pengganti gaji? Plan ni direka khas untuk melindungi income pencari nafkah utama keluarga. Kalau jatuh sakit, hilang upaya kekal ataupun meninggal, keluarga akan dapat pampasan tunai. Walaupun kau dah tak mampu kerja lagi, keluarga kau masih ada pendapatan untuk teruskan hidup. Dan plan ni tak mahal pun. Serendah RM55 sebulan boleh cover sampai RM350,000. Kalau kau serius nak jaga keluarga, tekan borang biru dekat bawah. Nanti aku bantu.